Ramai sangat kreator dekat luar sana yang asyik kejar views, kejar viral, kejar likes. Tiap-tiap hari fikir, macam mana nak buat video yang boleh meletup. Tapi, dalam sibuk-sibuk kejar semua tu, kita terlupa satu benda yang paling penting, iaitu nilai. Ya, nilai. Konten yang viral mungkin buat orang tahu siapa kita untuk sehari dua, tapi konten yang bernilai buat orang ingat kita sampai bila-bila. Kalau nak bina pengaruh yang betul-betul kukuh, yang bertahan lama, formula dia mudah je. Beri dulu, baru minta. Jadi apa sebenarnya maksud konten yang memberi nilai? Adakah kena jadi profesor ke? Kena jadi pakar motivasi ke? Tak semestinya. Konten bernilai ni sebenarnya sangat luas. Ia boleh jadi konten yang mendidik. Contohnya, awak ajar orang cara edit video guna telefon. Atau awak terangkan isu semasa dalam bahasa yang mudah faham. Itu dah kira nilai. Ia juga boleh jadi konten yang memberi inspirasi. Kadang-kadang, orang tak perlukan ilmu rocket science pun. Mereka cuma perlukan sedikit semangat untuk mulakan hari. Video awak yang kongsi kisah jatuh bangun atau kata-kata motivasi yang simple boleh ubah mood seseorang 180 darjah. Selain tu, konten yang menyedarkan pun bernilai. Awak buka mata orang tentang satu isu yang mereka tak pernah tahu. Contohnya, kesan plastik pada alam sekitar atau kepentingan kesihatan mental. Awak buat mereka berhenti sekejap dan berfikir. Itu sangat powerful. Dan jangan salah faham, hiburan pun boleh jadi bernilai tau. Tapi bukan hiburan kosong. Hiburan yang ada niat baik, yang ada mesej tersirat, macam komedi yang menyindir secara sihat atau sketsa yang ada pengajaran di hujungnya. Menghiburkan sambil mendidik. Paling penting, konten bernilai ialah konten yang menyelesaikan masalah orang lain. Mungkin masalah mereka tu kecil je, contohnya, macam mana nak ikat tali leher, atau resepi apa yang senang untuk orang bujang. Bila konten awak bantu mereka faham sesuatu, jimatkan masa mereka, atau bantu mereka buat keputusan yang lebih baik, awak dah berjaya beri nilai. Ingat ayat ni. Konten bernilai bukan tentang kita nampak hebat, tapi tentang buat orang lain rasa terbantu. Bila kita ubah mindset kita daripada, aku nak tunjuk apa, kepada aku nak bantu siapa, kualiti konten kita akan berubah serta-merta. Okey, sekarang kita dah faham apa itu konten bernilai, tapi kenapa ia penting sangat? Kenapa saya asyik ulang-ulang pasal benda ni? Pertama, ia membina kepercayaan. Cuba awak fikir, awak lebih percaya pada jurujual yang datang-datang terus nak jual barang, atau kawan yang selalu bagi nasihat ikhlas? Macam itulah juga dalam dunia konten. Orang akan lebih mudah percaya pada kreator yang konsisten membantu, bukan yang asyik menjual atau menunjuk-nunjuk. Kepercayaan ni adalah asas kepada segala-galanya. Kedua, ia mencipta komuniti yang setia. Bila orang tahu setiap kali awak post sesuatu, mesti ada benda baik yang mereka akan dapat, mereka akan tunggu konten awak. Mereka bukan sekadar followers, mereka dah jadi macam peminat setia. Mereka akan engage, mereka akan komen, mereka akan pertahankan awak. Inilah komuniti yang kita nak, bukan sekadar angka followers yang besar, tapi senyap. So ketiga, sequensi membantu kita naik secara organik. Algoritma platform media sosial macam TikTok, Instagram, YouTube, semuanya suka pada konten yang buat orang berhenti scroll. Bila konten awak bermanfaat, orang akan tengok sampai habis, mereka akan save, mereka akan share. Engagement macam inilah yang bagi signal pada algoritma, hey, konten ni bagus, tunjukkan pada lebih ramai orang. Inilah cara paling sihat untuk grow. Dan yang terakhir, ia membina jenama peribadi atau personal brand. Bila awak konsisten memberi nilai dalam satu-satu bidang, lama-kelamaan orang akan kenal awak sebagai pakar atau sumber rujukan dalam bidang tu. Kalau sebut pasal kewangan, orang teringat awak. Sebut pasal memasak, orang teringat awak. Awak dah jadi go-to person. Inilah aset paling mahal yang seorang kreator boleh ada. Baiklah, teori dah banyak. Sekarang, macam mana cara praktikal nak bina konten yang memberi nilai ni? Jom kita bedah satu persatu. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, ialah faham siapa audiens kita. Kita tak boleh bantu orang kalau kita tak tahu apa masalah mereka. Luangkan masa untuk kaji audiens awak. Tanya diri sendiri soalan-soalan ni. Apa masalah terbesar mereka sekarang? Apa yang buat mereka stres atau keliru? Apa benda yang mereka teringin sangat nak tahu tapi tak jumpa jawapan? Apa impian mereka? Awak boleh buat poll dekat Instagram story, baca komen-komen di video awak, atau join grup Facebook yang berkaitan dengan niche awak. Jadi detektif sikit.
lagi dalam pemahaman awak tentang audience, lagi tepat nilai yang awak boleh bagi. Langkah kedua, bila nak tulis skrip atau rakam video, sentiasa mulakan dengan niat untuk membantu. Sebelum tekan butang rekod, tanya diri sendiri. Lepas orang tengok video ni, apa satu benda yang mereka akan dapat? Adakah hidup mereka akan jadi lebih mudah sikit? Adakah mereka akan rasa lebih bersemangat? Jadikan soalan ni sebagai penapis. Kalau jawapannya entah, mungkin idea tu perlu digilap lagi. Dan jangan risau kalau awak rasa awak bukan pakar. Kadang-kadang, perkongsian pengalaman sebenar awak, walaupun awak masih dalam proses belajar, adalah jauh lebih bernilai dan relatable berbanding nasihat daripada pakar yang terlalu perfect. Langkah ketiga, gunakan formula yang saya panggil EI. Senang nak ingat. E yang pertama ialah educate atau mendidik. Beri ilmu, beri info, beri tutorial. Tak perlu kompleks, benda simple pun boleh. E yang kedua ialah empower atau memperkasa. Beri semangat, beri inspirasi, buat mereka rasa, aku pun boleh buat. Tunjukkan pada mereka potensi yang ada dalam diri mereka. Dan I yang terakhir ialah involve atau melibatkan. Jangan bagi syarahan sehala. Ajak audiens berfikir. Ajak mereka kongsi pendapat. Libatkan mereka dalam perbualan. Konten yang hebat adalah dialog, bukan monolog. Langkah keempat, ubah cara kita akhiri video. Ramai orang habiskan video dengan, "Okey, jangan lupa follow saya, like, komen, share, subscribe, tekan loceng." Tak salah, tapi ia dah jadi macam bunyi bising je. Apa kata kita cuba sesuatu yang lebih bermakna? Gunakan call to reflection atau ajakan untuk berfikir. Contohnya, di akhir video, awak boleh tanya, apa pula pandangan anda tentang hal ni? Saya teringin nak dengar. Atau, pernah tak anda alami perkara macam ni? Cuba kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Jena buan pai gadasan tingkatkan engagement, tapi ia menunjukkan yang awak betul-betul peduli dengan pendapat audiens sua. Jom kita tengok beberapa contoh ringkas supaya lebih jelas. Katakanlah ada satu trend menari yang tengah viral dekat TikTok. Versi biasa. Awak pun ikut menari dengan lagu tu. Habis. Dapatlah views sikit. Versi bernilai, awak menari juga. Tapi sambil tu, awak selitkan teks message positif pada skrin. Atau awak guna lagu tu untuk buat tutorial ringkas. Contohnya, 3 cara jimat duit sambil layan lagu ni. Nampak tak beza dia? Contoh lain, vlog harian. Versi biasa. Hai guys, hari ni saya pergi beli kopi dekat kedai hipster ni. Kopi dia sedap. Versi bernilai. Hai guys, jom saya kongsikan rutin pagi yang selalu bantu saya untuk jadi lebih fokus dan tenang sebelum mula kerja. Salah satunya dengan nikmati secawan kopi tanpa gangguan telefon. Rasa dia lain kan? Yang satu tu tentang saya. Yang satu lagi tentang anda. Satu lagi review produk. Versi biasa. Okey, produk ni best. Saya bagi 5 bintang. Korang patut beli. Versi bernilai. Ramai yang tanya macam mana nak jimat masa bersiap pagi-pagi. Okey, produk ni mungkin boleh bantu. Ini cara dia berfungsi, ini kelebihan dia untuk orang yang sibuk, dan ini cara dia boleh jimatkan 5 minit masa anda setiap pagi. Nampak? Fokusnya pada penyelesaian masalah audiens, bukan pada produk semata-mata. Sebagai penutup, saya nak awak ingat satu perkara. Membina konten yang bernilai ni bukan larian pecut, ia adalah larian maraton. Mungkin pada mulanya pertumbuhan akaun awak tak sepantas orang yang buat konten viral semata-mata. Tapi, percayalah, awak sedang membina sesuatu yang jauh lebih kukuh dan bermakna. Awak sedang membina kepercayaan, membina komuniti, dan membina legasi. Konten yang bernilai bukan hanya buat orang suka, ia buat orang percaya. Ia bukan hanya buat orang terhibur, ia buat orang terinspirasi. Dan yang paling penting, ia buat orang terus ingat siapa kita, lama selepas trend datang dan pergi. Jadi, mulai hari ini, sebelum awak post apa-apa, berhenti sekejap dan tanya soalan keramat ni. Apa nilai yang aku nak bagi pada orang lain hari ini? Bila soalan ni dah jadi panduan utama awak berada di landasan yang betul untuk menjadi seorang kreator yang bukan saja dikenali, tapi juga dihargai dan diikuti. Terima kasih kerana luangkan masa bersama saya. Kalau ada apa-apa yang awak dapat daripada perkongsian hari ini, kongsikan satu perkara yang paling melekat di hati awak di ruangan komen di bawah. Saya suka membaca pandangan anda semua. Jumpa lagi dalam video akan datang.